Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjuk bagaimana kita nak buat satu kalkulator design kita sendiri untuk kegunaan komputer. Boleh guna pakai dalam komputer. So first kita buka ChatGPT, lepas tu kita type prompt dalam bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah. Lepas kita terus tekan, dia akan tulis kod HTML untuk kita. Kita tunggu sampai dia dah berhenti. Kita tekan sini copy, okey. Kita tekan copy. Lepas tu kita buka dekat notepad. Anda lihat ini adalah notepad yang ada dalam setiap komputer. Buka notepad. Lepas tu kita paste kod tadi kan dalam ni. Lepas tu kita save file, tekan save, letak dekat desktop, kemudian kita tulis index, ataupun calculator pun boleh, tulis je calculator. Lepas tu yang penting adalah selepas nama tu kita kena letak .html, ok, HTML. Jadi kalkulator ni akan buka dalam browser lah. Okay, so .html, tekan desktop dan save. Okay, lepas tu kita pergi ke desktop, kita akan nampak satu file internet, okay, bernama calculator.html. So kita cuba buka dan lihat kalkulator yang kita buat sendiri dengan AI pada first time. Ni dia, nampak tak kalkulator? So cuba kita try 50 kali 3 equal, okay, 150. So ni adalah design kalkulator kita sendiri. Dan kalau kita nak ubah sesuai apa, kita pergi balik ke, okay, kan mudah. So kita simpanlah. Ni adalah kalkulator yang kita buat dengan AI. Boleh simpan atas desktop kita. Apabila kita perlu calculate apa, kita buka terus nampak kalkulator design kita yang kita buat. Itu saja.